Okay, itu pokok nanas kita nampak. So kita tak sempat nak meracun. So naik banyak lah kita punya rumput-rumput. Tapi tak mengapa. Okay, tapi yang hari ni kita nak share, yang hari tu kita tak ambil. Ni. Dia dah boleh ambil suluh. Ni. Tengok. Biasalah ada semut sikit. Okay. Sekejap. Kita ambil, kita tunjuk kat korang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Korang letak je dah tercabut. Alright. Kita dapat suluh baru satu. Jom kita ambil yang lain pula. Okay, ni yang kita tanam. Ni. Ni yang dah lama kita tanam. Ni suluh dia. Hari tu kecil kan, so kita ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tolak je ke bawah. Tu suluh. Suluh nanas. Okay. Alright, kita dah ada 2. Jom kita tanam. Hari tu kita tanam kat sini. Serai pun ada. Ni kita tanam kat sini. Alright. So ni suluh yang kedua, kita ambil suluh yang ketiga. Okay, ni suluh yang ketiga lah. Okay, alright, bismillah. Alright, so jom kita tanam. Alhamdulillah. Itu yang kita dah tanam hari tu. Ni yang tadi kita ambil 3 tu kan. So macam biasalah, kita korek lubang, kita tanam je. Selalunya orang akan celup dengan baju kulat. Macam tu lah, tak nak bagi dia kena jangkitan kulat kan. Tapi kita dekat kampung biasa-biasa je, kita tak ada baja, so kita tanam je. So kita tawakal je, hidup-hidup. Okay. Alright. So macam ni kita ada suluh dekat pokok. So kalau korang mana yang tak ada, yang baru berminat nak tanam nanas, korang boleh beli kat Beg Kuning Cik Tangga. Okay.